Ada je kau alamat. RM80. Unit. Yang ni aircon yang dikecilkan. Sen. Kalau standard Kat konsen je dulu. Okey, continue. Kalau M5 tu masih plain je, tapi yang Advantage ni M1 tu tempat dah kita masuk, withdraw transfer. dah nak turun Beta ni beta untuk tempat kita trade. Okey, sekarang ni Tak payah. Dia, biar tadi belakang kan macam bercakap ni. kalau dekat jangan main. Jangan tengok ISO dengan MACD dekat tak? Tak payah. Nanti kau dah pandai pula main. Maksudnya engkau sekarang level jangan main yang area tu. Belum. dah faham Haji. Ini trader gold. Oh. Ini trader gold steady. Tahu tai. Betul kan? Kita nak kan. So ini tak ada pak? Oh. satu pun juga. Dia shift beli apa? Tak kena juga satu ada yang tak kena. Dah sebelah tak ada. Sepanjang dia 4 shipper. Steady lah ID. Bagus ID. Man jadi ID tak semua je tu. Boleh orang nanti banyak tanya, pening. Tak ada masalah, cakap semua broker kau jadi ID. Tu tugas kau. Aku bukan suruh trade. Jadi ID. Maksudnya bila duit kau dah stabil, boleh trade. Kau memang tak boleh harap dalam trade kau tengok. Jadi ID boleh harap. Nampak kaya katanya. Bukan. Kita nak stabilkan kewangan dia dulu. Dia dengan gaji pekerja kedai semua nak kena settle dulu. Cari berapa Jelas, orang nampak. commission. Dia dah stabil macam mantrade tak boleh. Tu je. Tak pun minta je dengan Abang Man. Abang Man hari ni nak masuk dekat mana? Itu cakap lepas ni Man baik call. Kita ada keluar tau. Jahanam. Man kata long kita long. Alah longkar. Sekarang hari ni senyap pula. Semalam tu. Dah untung. banyak. Joli. Joli lah. 200 tu. Dia pakai ni standard lah. Standard lah. Dia design dia punya layer. Dia buat macam set. Tapi betul cakap bahaya tu lah. Itulah. Modal tu sebenarnya tak cukup tu. Kat situ kalau sebatang. Kalau ada sebatang macam tadi ada ya. Hilang ingatan dia. Sebab dia laju kan. Ah. Jadi mesti negatif. Tadi tak untung je. 8.5. Okey lah. Ni dah rugi dia tak. Betul tak? Dah siul kau. Dah rugi dah tak. Dia dekat je, bukan jauh. Dia lagi dekat daripada kau tadi. Hari tu jumpa ni abang ni dekat. Oh. Abang selalu suka minta di mana? Rosyam. Apa beza Rosyam dengan Dimat? Macam 24 jam. Tak beza barang ni maksudnya. Murah lagi bang. Oh, Dimat lagi murah. Sino Ayam. ayam. Oh, Dimat lagi murah. Susu kat situ pun boleh dapat RM2.60 lagi. Oh, lagi murah daripada Speedmart kan? Kalau tu susu cair, RM2 209. susu cair pun masih dapat RM2.80 ni. Murah dia Dimat. Cakap ini lah Dimat. Cina. Tak Cina yang mana? Cina pun bergaduh juga sama Cina. Ni jimat ni rasanya jimat yang mesti Jimat ni sama lah. Rosyam tu yang Macam long kita nak. kita nak dengan jimat sama. Eh, Buang dia Cina tu. Tengok bagai kotis. Tengok bagai kotis. Tahu. Ayam RM17, ayam bakar. Geng tu satu geng tu. eh. kau beli dekat luar. Kalau kat Negeri Sayang, RM20. pergi jimat, pergi Itulah setelah maksudnya sama. dia ada ladang ayam sendiri tu. Ha, Kalau kau ada ladang ayam sendiri, still kau boleh buat macam tu. adik-beradik. Tu yang Rosyam pun boleh dapat sama cerita nak apa semua tu.
Tapi kalau beli barang pasar Zimat okey. Dia fresh. Kalau ikan lah ikan. Kalau ikut set, Ambil tak kalau ikut set. konsep. Konsep tu dah pasti lah. ikut Saya pernah Apa banyak penjaga ikut set aku dengar. ada je yang okey. Dia barang pasar kalau sayur-sayur. Barang pasar konsep. lah. Tapi konsep. Sayur dia memang borong. Macam NSK. NSK bukan NSK sendiri tau. Ikan, sayur, bukan NSK punya. Dia ada Cina lain yang daripada Cameron Highland, dia buka dalam NSK. Sama Ada yang macam ada. Ecosave. Ecosave, barang basah tu, bukan dia punya. Dia sewakan tempat tu kepada Cina lain. Cina lain yang ambil. Handler. Memang tak Dan ada sayur kepala. semua daripada Cameron Highland. Kalau aku Lepas tak tu dia ada orang kepala. dapat murah. Zimat okey. Ikan tu murah. Jadi macam masuk ke? Password tadi ya, kopi ya. Hah, pasport apa? Itu main IC je. Mana ada orang boleh lawan dengan dia orang tu, seternak tu. Dengan dia tu. Si ternak mana Cameron? Tak, seternak tu lah yang Cina tu. Tak, dia dekat mana Cameron? HQ dia. SQ dia kat tu. Pasal baru sayang. Oh, Siapa tu dia punya IP je. tak kisah kalau aku macam Rosyam tu, walaupun dia 10%, dia nak masuk line tu sebenarnya yang penting. Main Cina. Dia persen tu tak kisah sangat kalau aku. Sebab tu nanti kalau kau dah besarkanlah persen kau. Maksudnya lubang Cina lain kau pun ada nanti. Itu yang poin yang penting tu. Selebriti pun dia letak situ. Tak, poin-poin yang penting lubang tu. Orang Melayu ni dia kadang heran dengan 10%, oh kecil sangat nak besar. Tu yang marah Melayu ni. Boleh nama dia. Tapi memang satu tak ada nak lawan. Baka dia. Baka Yang dia. SKP dalam tu. Dia ni nak. Ada gelas ni ambil. Dalam ni kelas. Dia Habis kan? Dia kek ni kedai ayam baka kotis tu. Satu Malaysia dekat 200 orang dia boleh buka. Sama je. 17 hit 19 sih ayam bakar, ayam barbecue. Macam Khairul Aming. Kalau kau boleh buat macam tu, okey lah. Memang kau steady lah. Modal lah dia tak. Dia dah Buat sambal lah. Dia buat dia punya ayam sendiri. Cuma kalau dia borong juga daripada orang ayam. Macam kau orang donat kau, kalau kau boleh buat macam Khairul Aming, okey lah. Tapi itu Tapi lah. berjahit lah. Saya selalu tengok. Berjahitnya kena ada kilang lah. Saya selalu tengok ni kat YouTube. Ada Indo tu perempuan. Dia punya kita pergi ada je donat. Sekarang saya ada buka kedai apa semua. Ada hari dia update kat dengan Facebook, kat dengan YouTube. Apa nama tu? Ada kat Indo tu. Dan JSB tu tu. Jadi waktu DISB tu. Tu kan. negara kan. Kan dia nak buka ladang peternakan paling besar pada dunia. Lepas tu pak dia kena tangkap. Kunci aku. Kedai di dalam sana je. Boleh buka kedai. Sebab dia kan ada apa-apa. Bukan, benda-benda macam ni kau nak buat, kena ada preparation. Bukan kau terus cerita kau nak buat, itu yang sedap tu. Dia kalau nak buat, kau buat senyap dia. Dia kau buat senyap, tapi kalau aku, dalam level sekarang, tak payah buat macam tu. Apa yang level sekarang tu? Orang Melayu semua lah je. Ini boleh guna terus. Lepas tu, mana kami kau nak take over? Semua attack kami. Apa? Senang dia Cina. Maksudnya kau boleh bid mana-mana. Katakan kau cakap kau nak balik KLK. Maksudnya semua ladang yang dia cakap apa? Tanah Melayu banyak tergadai tu kan. Kau beli je KLK. Ambil balik. Cina tak ada kisah. Jadi kau bayar. Problem dia, orang Melayu belajar ni malas. Nak restart balik daripada kecil. Belajar. Kalau untuk main pasal Proses ni mati yo. Kita dah lah terlewat. kalau aku. M+ tu untuk besar. Lebih baik kalau kau nak cerita ayam, okey kita start beli QL. Beli QL boleh start. Umum Melayu beli QL. Sampai kita boleh ambil alih. Sebab dia ada 12 negara. QL. 82 lah. Cina tak ada pun. Macam cerita apa yang menteri apa yang ambil Bateri. Macam tu lah. Tapi ini game rakyat. Maksudnya retailer main game. Game-game rakyat semua. bekas menteri besar Selangor tu. Khalid. Khalid Khalid. Arwah Khalid. Khalid Gambus. Pengotak. Itu tak main bola. Image stop tu. Serangan apa? Subuh. Serangan subuh.
Sebab waktu tu yang power